Untuk makluman rakan-rakan media dan juga masyarakat, pada 21 hingga 23 April 2026, pihak Polis Selangor bersama Polis Bantuan Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB KLIA telah berjaya menumpaskan dua sindiket pengedaran dadah yang dipercayai terlibat dalam aktiviti penghantaran dadah ke luar negara. Serbuan telah dilaksanakan di dua lokasi berasingan, iaitu di Terminal Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur serta di sebuah premis kediaman di Bandar Seri Sendayan Negeri Sembilan. Dalam siri serbuan ini, pihak polis telah berjaya menahan dua suspek wanita, iaitu seorang warga tempatan dan seorang warga asing yang dipercayai berperanan dalam rangkaian pengedaran dadah tersebut. Pemeriksaan lanjut di premis tersebut telah menemukan sebanyak 18 guni berisi 289 bungkusan plastik mengandungi ketulan mampat disyaki dadah jenis bunga ganja dengan anggaran berat 153.7 kg. Suspek sedang ditahan reman dan sedang disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Bagi kes yang kedua, pada 23 April 2026, pihak Polis Bantuan Malaysia Airport Holding Berhad MAHB KLIA telah mengesan dua bagasi yang mencurigakan semasa melalui mesin imbasan bagasi di Terminal KLIA. Susulan itu, sepasukan polis dari Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik KLIA telah menahan seorang wanita warga asing yang merupakan pemilik bagasi tersebut di sekitar terminal. Pemeriksaan awal ke atas kedua-kedua bagasi tersebut telah membawa kepada penemuan sebanyak 60 bungkusan plastik mengandungi ketulan mampat disyaki dadah jenis bunga ganja. Kedua-dua operasi ini telah membawa kepada rampasan dadah jenis bunga ganjar dianggarkan seberat 183.7 kg dengan nilai keseluruhan ringgit Malaysia 14.7 juta. Jumlah keseluruhan dadah jenis bunga ganja yang dirampas dalam operasi ini dianggarkan mampu menampung penggunaan sehingga 613,000 pengguna pada satu-satu masa berdasarkan anggaran 0.3 gram bagi setiap individu. Tangkapan dan rampasan ini membuktikan kewujudan sindiket pengedaran dadah berskala besar yang aktif dan terancang serta memberi ancaman serius kepada masyarakat